struggle is real. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so sekarang jam menunjukkan pukul 10.50 pagi, dan kita akan menghala ke Changlun daripada Selim River. Alright, so kalau ikutkan Waze, memang jam di mana-mana. Alright, so kita akan pergi ke Petronas Selim River dulu untuk kita refuel, dan kemudian kita akan teruskan perjalanan kita menuju ke Changlun. So hari ni kita plan untuk satu stop je. Kita plan untuk stop dekat Gunung Semanggul untuk refuel. Kemudian kita teruskan perjalanan kita menuju terus ke Changlun. So total hari ni 397 km, 400 km lah lebih kurang. So bismillahirrahmanirrahim. So kita baru keluar daripada kawasan taman di Selim River ni, perlahan-lahan menuju ke Petronas Selim River. Alright, so sampai dekat Petronas Selim River, isi minyak dulu. Alright, so kita akan memasuki ke highway Selim. Tengok kalau koyak lagi kita masuk balik ikut jalan biasa. Lepas Selim ni kita ada Sungkai. So aku clocking, lebih kurang kita start kita punya perjalanan kita ni pukul 11 daripada Selim River. Dan itulah, so boleh okey lah. So by the way, hari ni hari Sabtu, 29 Mac 2025, bersama dengan 28 Ramadan. Masuk tol Selim River. Selalunya kawasan ni depan ni adalah lane 3 ke 2 tau. So biasanya kalau hari perayaan, musim perayaan, kalau lane 3 ke 2 ni memang lekat lah, tak ada jam. Okay, so kita tak ada nak charge lagi. Kita tunggu sampai dekat Sungkai, tapah video lah. Kebiasaannya memang jam lah. So kita akan sambung je lagi. Baru nak sampai Sungkai lagi 5 kilo dah start jam. Alright, so masa ni aku memang ikutkan speed kereta ni. Masa je nak masuk ikut lane kanan tu. Kalau dia buka smart lane macam ni, memang satu nightmare lah untuk motor. Bismillah. So kita akan gerak laju sikit je daripada kereta. Orang kiri memang tak boleh pakai dah. Kalau orang emergency ni, kalau dah buka smart lane memang tak boleh pakai dah. Kadang-kadang dia jam sebab orang buka smart lane tau. Bila buka smart lane depan tu sama juga, dia akan jadi bottleneck. Depan tu dia still kecil. Kalau nak buka 3 lane, buka 3 lane terus sampai ke Penang. Kalau dia buka kejap 3, kejap 2, kejap 2, dia menjadi bottleneck. Aku punya pendapat aku yang tak seberapa. Right, so ada lori tu kita kena masuk kiri. Mungkin ni lori-lori yang ikut, lori-lori yang penting yang tak boleh putus stop dia kan. Tapi tak apalah, kita orang tak payah tol kan. Tak kisah pun, asal dapat jalan laluan macam ni pun dah satu nikmat lah. So terima kasih lah kepada kenderaan-kenderaan kena memberikan laluan kepada kami yang bawa motor ni, yang yalah tak dapat nak bawa balik kereta musim perayaan ni. So kita bawa balik motor je lah. Alright, so kita dekat exit Sungkai. Alright, Sungkai. Tak tahulah jam ni sampai tahap macam mana. Aku rasa video ride aku kali ni memang panjang gila lah. Tak sanggup aku. Okay, so kita decide untuk lari guys. Kita ikut jalan bawah. Bawah pun jam ni. Kalau gaya macam ni bawah pun jam. Betul-betul suasana raya tu memang ada lah.
Kali ni balik raya memang betul dapat lah, dapat suasana. Hai, aku nak ikut mana ni weh? Bawah jam, atas pun jam. Tak apalah, layan je. Yang penting sampai rumah. So aku pun tadi tolak awal. Aku plan sampai sebelum waktu berbuka lah. Dan kalau sampai lambat pun nak buat macam mana. Dah memang dijodohkan macam tu. Yang penting kita buat slow, santai and steady. Aku 24 kilo daripada Seri River. 24 kilo dia dah persembahkan kita macam ni. So sekarang ni aku decide sama ada aku nak terus ikut jalan Federal Route 1 ni, tak pun aku nak ikut WCE. WCE aku nak ke Teluk Intan dulu. So depan ni daripada apa, Simpang Sungkai ni, masuk kiri slow-slow pergi Teluk Intan kan. Jauh sikit lah perjalanan aku. Ada penambahan dalam 30 kilo lah. Tapi yang itu lagi WCE memang tak jam lah kan kalau ikutkan. So kita masih lagi berfikir. Aku tengok depan tu, kalau depan tu penuh kereta je smooth, kita decide untuk masuk jadi lah. Kalau depan tu okey, kita buat keputusan untuk teruskanlah ikut jalan lama ni. Ini jalan lama ni, jalan apa, Federal Route 1 lah. Sebelum adanya highway. Ya, inilah dia jalan dia. Depan tu okey. Kalau depan tu okey, kita ikut jalan Federal Route 1. Tapi kalau dari depan ni kita tak ada watawar dia. Tak nak, kita memang kena ikut Dirjen Traffic Light je. Alright, so kita ikut Federal Route 1. Jadi kita akan keluar dekat Gopeng. So kalau nak ikut WCE, kena ikut kiri. Betul-betul panas lah enjin aku. Jam kan. Tapi tak apalah, kita santai je, kita layan je. Alright, so sekejap lagi ada apa-apa menarik, saya akan sambung. So ni lah dia Pekan Video, Medan Sendirian Video. Tengok, dia masuk kiri kanan tanpa memberikan lampu isyarat. Alright, so rasanya bila dia pekan macam ni, dia akan jam lah, sebab ada traffic light kan. Pekan ni pun memang jam pun, dia punya apa tu, asal usul dia memang jam. So ini kita kena selalu takut tiba-tiba ada kereta masuk. Memang kena alert. Okay lah, jam-jam macam ni dia manageable lagi. Aku pun tak apa laju hari ni, memang slow, aku santai je. Speed aku laju sikit je daripada kereta je. Sebab tak ada mood lah nak buat laju. Penat. Nak simpan tenaga ni, jauh lagi perjalanan kita ni. Ada lebih kurang 300 kilo ada. Kita menghabiri Pekan Video. Semua orang lari daripada highway. Semua orang ikut jalan bawah. Siapa dulu koyak dulu masing-masing. Siapa tak koyak? Aku pun koyak. Naik motor pun koyak. Apatah lagi kalau naik kereta. Sini nak menyelit tu, Pekan Video dia kecil gila tu. Nak menyelit pun satu hal. Tapi aku memang selalu lah ikut jalan ni. Jalan ni aku gunakan kalau macam, yalah, biasa kalau raya aku balik malam. Tapi kali ni rasa macam nak balik siang pula. Sebab yalah, aku nak berbuka. Sebab memandangkan esok pun dah hari terakhir. Memandangkan esok pun dah hari terakhir puasa. So aku buat keputusan untuk berbuka puasa dengan family aku lah hari ni. Kan? Itulah target dia, macam tu lah. So dapatlah berbuka 2 hari, sahur sekali kan. Okey lah, jadi ya, itulah target dia. Aku tak tahulah kenapa ni, tapi nak masuk Tapah ni memang nokat lah. Tak tahulah, nak ikut nak aku ikut kapcai depan dia je. Betul-betul mencabar. Betul-betul mencabar ya guys. Nak buat kepala takut. Ya.
Aku pun tak tahu nak ke mana lah. This is one of the best moment lah. Ini dia ada shortcut bagi ke Pekan Tapah terus. Dia akan keluar pusing sini, dia keluar terus. So kita dah memasuki Pekan Tapah. Oh, kita ada geng ada depan. Ada ni X-Max. Pekan Tapah pun traffic light tu dah tak ada Semua dia divert masuk dalam Pekan Tapah ni. So memang nak tak nak kena layan lah dalam Pekan Tapah ni. Nak tak nak memang kena layan. Layan dia punya macet-macet. Dia punya jam ni. Tapi layan, lebih enjoy. Dia buat U-turn dalam pekan ni, masuk kiri balik, kita kembali ke jalan Federal Road Mart. Masuk dekat KFC tu, dia akan keluar dekat ni, simpang nak masuk pergi dekat Gulai Kawah ni. And then we are good to go. Lepas tu kita akan ke Kampar. Kalau nak naik highway, dia kena U-turn dekat lepas hospital tu, U-turn highway. Macam mana? Ni hospital Tapah. Dia akan jam bila nak masuk pekan-pekan ni. Kalau nak ke highway kena U-turn kat sini. HA sikit lah. U-turn sini, pusing, jalan balik depan hospital tu semua tu. Lepas tu masuk kiri. Kalau nak ke highway tak pun nak ke Cameron lah, kalau ikut jalan Tapah. Right. So nanti apa kita sambung. Cuaca alhamdulillah okey. Jam menunjukkan pukul 11.51 tengah hari pagi. Lagi 9 minit. Sejam lah daripada 9,000. So kita menghampiri Town Kampar. Slowly. Trafik pun boleh kata moderate lah. Boleh speed dalam 100 ikut had laju kekuasaan kawasan ni. So satu dia lah. So far so good lah. Alright, so kita berada di Pekan ke bandar tak tahulah, tapi kita kat Kampar lah. Kita dekat Kampar sekarang. Trafik okey, tak jam sangat. Dekat sini dia traffic light dia banyak sikit lah. So dah tepat sejam perjalanan kita daripada Slip River. Kita baru saja sampai di Kampar. So lepas ni kita buat keputusan untuk naik highway dekat Kopeng kot. Okay, insyaAllah. Kita dekat Simpang 3 dekat Kopeng ni, nak masuk ke highway Kopeng. So ini aku dah ada highway kat Kopeng ni. Lepas ni aku tak tahu dah highway jalan dalam. Aku terus je sampai ke Canglut lah. Lepas ni pun jam lagi ni. Kalau ke Ipoh jam jugalah, tapi tak apalah, kita layan je. Dan kita sekarang berada di persimpangan Plaza Tol Ipoh. Cuaca pun panas, cantik, hujan. Right, dan sejam 22 minit daripada Slim River tadi. Kita dah cover lebih kurang 111 km perlekukan odometer motor ni. Okay, so kita baru sahaja melepasi Ipoh. Kita menghala ke Rawang Menora. Alright, so kita memasuki ke Rawang Menora. Atas ni pun 32 cuaca tapi rasalah angin sejuk tu adalah. Tadai sejak detik pernah termisah. Perak. Kita skip Tian arah Perak ni. Kita akan terus ke Gunung Semanggul. Baik, so kita dekat exit pula, kita dekat RNR Bukit Entian sebelah Bukit Gastang. So kita akan skip juga jadi kita akan teruskan ke Gunung Semanggul. Rasa dia dalam lagi
20 30 kilo lah dari kurang. Trafik pun dah sesak. Memang betul-betul sesak benda ni. Kenderaan pun boleh tengok terus berhenti. Tak tahulah apa nasib kita ni. So kita teruskan lagi ke Benua Semanggol. Ini betul-betul sesak betul-betul peak. Pemuncak. Tadi turun Penurah tadi boleh layan-layan lagi sampai sini melekat. Alright, Cakar Jaring lagi 5 kilo. So tu daripada Cakar Jaring ke Gunung Semanggol ada lebih kurang 20 kilo. So total lagi dalam 25 kilo lah. Nanti apa-apa kita sambung. Okay guys, so alhamdulillah kita telah pun sampai di R&R yang dirancang, iaitu R&R Gunung Semanggol. Alright, jam pukul 1.09 lebih kurang lah ikut jam motor ni 1.09 tengah hari. Dan setelah 2 jam, 2 jam kita riding 11, 12, 2 jam dan 205 kilo kita dah cover 205.6 kilo. Alhamdulillah kita sampai dan kita akan planning untuk rehat lama sikit kat sini. Ni pun 600 isi minyak tu pun satu hal kan tak apa, kita layan saja. Ada tempat isi macam motor tak? Tak ada tu ada. Apa tak ada? Mesti ada. Dah isi dah? Alright. Okay bro, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, so we go. We are heading to Changlun. Kita baru lepas daripada Bukit Merah dan kita menghala ke alur Poksu. Right, jam menunjukkan pukul 1.55 minit petang. Tadi pun aku lepak tadi pun lama agak, lebih kurang dalam 50 minit juga lepak sana tadi. Lantai slow-slow. Isi minyak tadi pun dalam RM15 lah. So insyaAllah dengan minyak apa yang ada ni kita akan sampai ke Changlun dah. So kalau ikutkan tak ada apa-apa, stop dah lah lepas ni. Kita teruskan perjalanan kita. Okey, kita hentian Alfonso lagi 5 kilo untuk backup 29, turun 45 kilo lagi. Masih lagi jauh perjalanan untuk sampai ke Juru. Right, nanti apa-apa kita sambung ke rumah Mr. Bean. Alright, so alhamdulillah jam menunjukkan pukul 2.16 minit petang. Kita dah travel lebih kurang 254 km macam tu dan kita telah pun tiba di Juru. Alright. Alhamdulillah cuaca masih lagi memberi kerjasama yang amat baik. So kita akan memasuki salah satu tol yang agak panas lah untuk warga-warga motosikal di seluruh Malaysia. Dia tak jam tak jam. Dia tak jam. Biasa penuh ni kereta ni. Tengok
tengok adakah kita terus selamat. Tapi tak apa, motor ni standard. Dia panjang tau. Oh, dia masuk sini, lepas tu dia ada kona, lepas tu dia masuk ke Shell. Dia panjang. Kalau Roblox kat sini, tak ada kot. Ni biasa port Roblox sebab teduh. Depan ni Shell. Sini betul lah tengok. Biasa orang masuk sini je motor. Ni Shell. So tak ada Roblox lah sini. Mungkin musim perayaan kot. Dia punya panas tu boleh tahan. Alright, so kita memasuki kawasan Penang. Siapa call pula ni? Macam okey je Penang ni. Lama dah tak masuk pulau. Dah rindu dah tak masuk pulau. Tak ada rezeki lagi tu. Nantilah. Rindu nak makan nasi ganda, makan pasang tak tahu. Ini simpang Juru. Satu saat. Ini biasa penuh kereta ni. Ini biasanya dah penat dah nak menyelit. Tak tahulah tadi aku punya. Tadi masa sampai je dekat Panggul tadi, DJI aku, dia turn off. Aku tak tahu sama ada memori aku full ataupun bateri aku habis. Tapi memang aku target tadi pun dekat Semanggul, memang aku nak tukar memory card dengan, nak tukar SD card dengan bateri. Sebab aku banyak record footage jadi kan. Ya. Panas. Tak boleh go. Ini terlalu panas. Terlalu panas. Dekat Mata Pau. Dian Sungai Dua. Ni dulu tempat favourite aku lah untuk berhenti. Dulu tak ada Caltex, tak ada McD, tak ada BHP. Dulu ada Shell je. Tempat ni dulu memang tenang lah. Dulu aku suka lepak sini. And in fact dulu masa zaman aku study, aku akan adjust masa untuk aku berbuka kat sini. Sebab dia jadi macam sentimental value lah untuk aku. Tapi tak lah, tahun ni tak. Tahun ni kalau boleh nak buka puasa dengan family lah. Right. So jam memang tak boleh buat bincang kat sini. Kita depan tu Sungai Dua, dan kita akan teruskan ke Sungai Petani dan ke Alostar dan Jitra dan juga Changlun. Alright. So nanti apa-apa ada menarik nanti aku sambung. Okay, menghampiri tol Sungai Dua. Yang ni betul-betul jam. Tak macam Juru tadi. Juru tadi aku pun terkejut sebab lengang. Sungai Dua ni yang ni boleh tahan. Ini isinya daripada 6, 8, 9 lane pergi 2 lane. Memang mantap. Alright, Alostar 82, Bukit Kau Hitam 107 km lagi. Jam lagi guys, 100 km lagi. Kering gila kak. Ini dah lebih kurang 2 jam, 3 jam riding lah. Alright, so kita dah baru lepas daripada apa nama dia tadi. So kita memasuki sepadan daerah
sempadan negeri Kedah Dalaman. Alhamdulillah 100 km. Selamat datang ke Kedah. Oh, ini ada nak turun. Trafik okey lah. Tempat tu macam jam sikit, tapi boleh-boleh lah. Okay, jam pukul 2.54. Masa baru sejam kita daripada Gunung Sepangkol tadi. Kita dah sampai dekat Gunung. Dah 127 km daripada Gunung Sepangkol tadi lah. Inilah dia view-view yang ditunjukkan kepada kita jika kita memasuki kawasan negeri Kedah. Menanti dengan rasa kereta api sebelah kiri ya. Mulai jam 3.8 minit. Dah 4 jam kita daripada Sdn Bhd termasuk dengan sejam rehat dekat Sepangkol tadi. Ok, so kita sampai dekat tol hutan kampung. Lepas ni lagi satu tol je untuk Citra. Kemudian kita sampai dah. Nampaknya depan tu macam hujan. Tak tahu hujan ke ataupun panas sangat ke. Tak tahu dia punya kesahihan. So kita tunggu je lah. Tengok depan tu macam mana. Kalau hujan pun tak apalah. Nak sampai rumah dah. Alright, so kita jam menunjuk ke pukul 3.20 petang. Kita telah pun sampai di tol Citra, tol terakhir dalam menuju Malaysia, Kuala Utara. So lepas ni kita akan terus ke Napuk dan juga ke Chandu. Ingat isi minyak dulu, tapi rasa cuma malas lah. Nak balik rumah terus lah nantilah. Malam-malam kita keluar pula untuk ronda dan juga isi minyak. Barai lagi 20 kilo lagi sedikit lagi. Barai sebab cuaca yang panas. Memang ride pun ride timing tengah hari pukul 12 sampai pukul 3. Nasib baik jalan tak apa-apa nak jam tengah lah. Kenapa? Saya punya panas. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ke Chandu. Isi minyak dulu lah. Minyak pun dah habis. Ride bulan puasa is another level punya pengalaman lah. Aku 2 kali dah ride balik kampung. Tapi tu hari aku dapat merasakan, bukan dapat merasa lah, aku dapat rehat lama sikit lah. Cuma kali ni aku tak apa dah rehat sangat sebab apalah, nak cepat nak berbuka dengan family kan. Takut terlambat. So bila lambat tak syok lah. Alright, so settle isi minyak. Suhu pun 99. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya,
Alhamdulillah. Home sweet home. Home sweet home guys. Home sweet home. Kaki lenguh, tekak kering.